penonton takkan tengok video korang sampai habis. Soalan untuk buku ni, kalau jual servis perkhidmatan sesuai tak? Jawapannya sangat sesuai. Sebab idea yang ada dalam buku ni, dia bagi idea secara umum. Sama ada korang nak buat konten untuk hiburan, ataupun konten affiliate nak menjual produk, ataupun korang nak buat pengiklanan tentang perkhidmatan korang. Dalam ni ada 365 idea konten. Korang boleh cuba satu persatu ikut apa yang korang selesa. Sebab ikut pengalaman aku, daripada banyak-banyak idea yang ada dalam buku ni, aku cuma gunakan lebih kurang 3 ke 4 idea sahaja. Sebab apa korang perlu cuba semua? Untuk korang cari tahu idea mana yang paling bersesuaian atau yang paling selesa dengan korang. Bila korang selesa dan suka dengan idea tu, korang boleh terus gunakan idea tu untuk pelbagai video. Buat sampai korang jadi mahir.